buka aircon, tapi keluar angin saja, tak sejuk langsung. Apa masalah sebenarnya ni? Okey, daripada pengalaman Bahrain lah, sekiranya aircon tu mengeluarkan angin kosong saja, that means tak ada sejuk, kemungkinan ia adalah simptom kebocoran. Cumanya lokasi kebocoran tu Bahrain tak boleh nak confirm lah, sebab tak ada alat untuk checking lah kat rumah kan. So kena pergi kedai juga untuk buat further check up. Kedai yang Bahrain recommend untuk pergi ialah kedai dekat Pandan Jaya, iaitu kedai TMS Aircon. Kedai tu ada ramai staff, so kalau servis tu cepat lah, tak perlu nak tunggu lama. Okay, first kali diorang check adalah dekat condenser menggunakan ultraviolet. So benda alat tu dengan mata kasar kita tak nampak lah, tapi bila dia suluh dekat condenser tu, kita boleh nampak ada macam tumpuk-tumpuk. Kalau kita tengok mata tak nampak sangat. So itu adalah suspek lokasi kebocoran. Apa-apa pun kita check dulu. Kita masukkan pressure condenser. Ini yang suspend ni. Suspend ni. Betul ni. Aduh, ada bubble besar tu. So betul lah ni. Ada dua tempat kan. Oh ni bocor halus. So nampak lah dua bocor lah. Ni tak boleh repair ni kan? Tukar. Ini condenser dah. Ni ya. Oh, ini baru. Tu dia. Kondenser baru. Kita check pressure. Test vacuum. Ada nama vacuum. Okey, lepas dah siap pasang kondenser, so diorang terus masukkan balik pressure, iaitu vacuum, ke dalam sistem penunjukan. So bila dah masukkan pressure ke dalam sistem penunjukan ni, so alat tu dapat mengesan lagi sekali, mana pressure drop. So that means ada lagi kebocoran. Okey, so apa yang Pomen ni buat ialah diorang masukkan kamera dan tengok terus ke cooling coil lah. Ini suspek tempat kedua lah kebocoran. So bila kita tengok gambar video yang dikeluarkan oleh kamera tu, so kita nampak cooling coil tu agak teruk. So kereta pun dah 7-8 tahun, dah tiba masanya lah untuk kita servis ataupun check lah. Ni adalah second punya tempat untuk check kebocoran. Untuk servis cooling coil ni memang kena buka dashboard lah, dan masa yang diambil untuk buka dashboard ni lebih kurang dalam 2 jam lah, menggunakan 2 tenaga kerja. Ini dia cooling coil. Besar. Kita nantikan mana rupa cooling coil. Itulah rupa dia. Teruk juga lah. Oh, inilah dia. Punca aircon keluar angin saja, punya bocor cooling coil.
Okey, buang. Sama kata balik. Sama ke? Betul. Tapi satu tempat. Okey, untuk penukaran cooling coil ni Abarin pakai brand original iaitu Sanden. Okey, selesai saja pemasangan semula dashboard dan juga cooling coil ni. Kita gunakan mesin yang sama untuk masukkan balik pressure iaitu vacuum dan juga gas aircon tu lah. Masuk pressure baru, gas baru. Dan sekiranya tak ada pressure drop, so that means sistem penyejukan kabin dalam kereta ni adalah di tahap yang terbaik. Rasanya itu saja yang Abarin boleh kongsikan untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.